Hari ni aku ada satu projek rare. Jarang sekali aku buat, aku terima job ni. Hari ni aku nak custom lampu Alza ring LED. Kita akan pakai ring ni sekejap lagi dan sebenarnya kereta dia pun dah sampai. Itu kereta dia. Apa-apa pun, sebelum kita bawa masuk kereta dia ke dalam dan sebelum aku ceritakan apa yang dia nak buat sekejap lagi, bukan setakat LED ni saja, ada lagi sikit tambahan. Apa kata kita roll the intro. Okey, sekarang ni kereta ni sekejap lagi owner nak custom ring LED. Dia nak custom ring LED color putih. Lepas tu sekejap lagi dia nak smoke chrome dalam ni. Tapi lens dia ni maintain lah, clear. Dia tak ada nak smoke apa lagi, tak ada dah. Jangan, gelap. Susah nanti. Okey? Kita tengok apa yang kita boleh bikin. Stay tune. Sekarang ni kita dah buka bumper depan dia. Macam korang tengok ni. Sekarang ni kita nak kena buka lampu sepasang dia. Dekat situ ada skru. Skru satu kat situ. Kat sini ada satu. Kat bahagian pipi fender dia. Atas ni kita dah buka dah. Ni pun dah kena buka. Sama macam kat sana. Lepas tu kita unplug soket semua lampu. Lampu kecil ni, lampu besar ni dengan signal apa semua. Lepas tu kita boleh pelan-pelan lah kita nak kena buka cover lens ni pakai blow heat. Alhamdulillah dah tanggal. So ini adalah lampu yang mana kita nak kena buka. First, jangan terus layang saja pakai gun lead. Habis lingkup nanti. Okay, first kena buka skru 2 kat sini dan kat sini. So total skru ada 4. Sama juga macam ni. Okey, alhamdulillah setelah sekian lama kita buka, ini adalah apa yang kita nak buat hari ni, projek hari ni, yang di mana hari ni kita akan pasang ring LED ni untuk custom dekat sini. Tapi sebelum kita nak pasang semua ni, jadi kita akan tanggalkan yang cover bahagian sini, signal. Ini pun sama, kita akan tanggalkan sebab dekat area-area sini chrome ni semua ni kita nak spray color smoke. Mungkin color matte ataupun gloss black lah. Tengoklah sekejap lagi stok mana yang kita ada. And then lepas tu kita akan biar bagi kering. Sementara cat yang kita spray kat sini nak kering, kita akan cuci gam yang ada dekat area-area bibir lampu ni. Macam ni apa semua. Kita akan keringkan, kita akan cuci lah, kita akan panaskan, kita akan kikis buang. Sebab semasa bila kita nak pasang cover ni nanti, tak adalah cover tu nampak terkeluar sangat. Okay, so ini adalah yang sangat-sangat penting sebab bila kita pasang kat kita nanti, lampu akan nampak macam terkeluar. So tak elok lah So tanpa membuang masa, kita ke next proses yang seterusnya. Okay kan, sekarang ni kita dah settle buat smoke. Dia punya cat pun dah kering. Lepas tu kita dah
Macam tadi yang korang tengok, ring ni pun kita dah pasang. Sekarang ni untuk las belakang ni kita nak kemaskan wire. Lepas tu kita kena satukan negatif positif ni menjadi satu hala. Mana kata wire ni tak nampak langsung dia terjuntai kat belakang macam ni, macam korang tengok. Kita kena kemaskan ikut laluan yang belakang ni lah, mana yang boleh, sebab dia tak boleh letak macam tu je. Dia tak boleh suka-suka nak slip wire atau letak kat sini, tak boleh. Sebab bila kita pasang nak pasang dekat casing lampu yang housing dia semua tu, akan ada satu part yang sangkut sana, sangkut sini. Jadi menyebabkan nanti pasang cover lens tu dia akan ada macam terangkat lah, renggang lah. Jadi dia ada jalan dia, ada step dia. Kita dah siap set up semua ring LED, dia punya cover signal, cover lampu senja, ni semua ni. Tadi ada sedikit part yang tak kena check, kita dah touch up. Dan ini adalah bahagian belakang. Saya kemaskan wire supaya bila kita masukkan inner ni ke dalam lens, bila pasang dekat sini tak ada sangkut dekat area-area. Sekarang kita dah siap semua pasang. Macam aku cakap tadi, kita kena buang silikon lama, masuk silikon baru semua. Sebab apa? Ini. Nampak? Cun. Macam mana dia datang tadi, macam tu kita buat. Sini semua dah screw. Bawah-bawah pun nampak. Gelak lah nampak semua. Tapi semua fit. Semua fit. Dan last sekali, proses wiring. Lepas tu baru kita test on lampu. Stay tune. So now, kereta ni dah siap custom. Headlight, silikon pun dah kering. Jom, kita test. Okay, lawa. See? Kita dah buat cun-cun. Tapi cover ni, dia memang kelabu daripada dalam. Mungkin saya kena recommend owner tukar cover lens lah. Tapi biarlah. Kalau dia nak tukar, nanti next time dia boleh datang tukar. So inilah hasilnya. Untuk custom ring LED headlight depan. Ini open lampu senja kita open lampu ni. Kita tumpangkan power dengan lampu ni baru dia menyala. See? Well function. Okay. Itu saja video untuk hari ini. Terima kasih kerana tengok sampai habis. Tengok perjalanan dia. Sebelum kita akhiri video ini, apa kata korang bagi idea satu like, subscribe dan share. Dan kalau korang ada idea ataupun nak minta idea buatkan video lagi pasal kereta, korang boleh komen kat bawah.